Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video ini. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara bagaimana setelah kita siap membuat lakaran model, langkah seterusnya ialah kita nak membuat analisis. Antara yang kita nak tengok dalam analisis mudah ini, yang pertama kita nak melihat regression weight bagi semua hipotesis yang kita cadangkan, serta faktor-faktor loading bagi setiap item. Kemudian kita nak tengok juga uh, uh, nilai R kuasa 2 bagi setiap pemboleh ubah endogenous dalam kajian ini. Kemudian dalam masa sama kita nak tengok juga beberapa fixed index ataupun indeks kesepadanan bagi model ini. Untuk masukkan indeks kesepadanan kita ambil title. Okay, kita letak title kat sini. Kemudian kita ambil formula untuk fixed index. Kat sini saya dah ada formula. Just copy paste kat sini ataupun kita boleh buat sendiri formula ini. Okey, kita copy kat sini. Kemudian kita terus je saja paste dekat title. So kita ada senarai ini kita boleh bawa turun ke bawah. Okey. So untuk membuat analisis seperti biasa kita buka analisis properties. Okey, pastikan kita tick untuk regression weight kita tick standardized estimate, dan juga untuk melihat R kuasa 2 bagi setiap pemboleh ubah endogenous kita tick the square multiple correlation. Okey, dan kita tutup. Kemudian macam biasa kita run analyze, kita tekan calculate estimate. Okey, so berjaya kita analisis, kemudian kita tekan standardize, tekan yang merah ni. Okay, so kita dapat result bagi kajian ini. So kalau kita nak tengok loading factor yang kecil ni, kita boleh guna pembesar ni. Okay, kita boleh tengok satu sama ada mencapai cut point ataupun tidak mencapai cut point. Okay, itu untuk kita nak buat analisis mudah bagi model SEM ini. So daripada sini kita akan lihat beberapa fixed index dan mungkin ada beberapa yang kita anggap tidak mencapai. So iaitu kita boleh buat modification kepada model ini. Iaitu saya akan tunjukkan dalam video yang lain. So itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan untuk perkongsian dan sebagainya, boleh email saya yusri@umt.edu.my. Okey, terima kasih.